dia dipaksa untuk memberikan 268 juta ringgit secara percuma untuk bekerjasama dengan pejabat Perdana Menteri. Aku kalau aku Anwar Ibrahim, aku buat laporan polis terus. Memang semua ni semua kena siasat terus. Bila ada VC, venture capital kan, dia nak melabur dalam syarikat saya kan, ni syarikat antarabangsa, pelabuhan antarabangsa semua ni kan, kita bukannya pergi sign terus perjanjian. Kita akan sign term sheet dahulu. Term sheet ini yang disebut term sheet ini dia macam letter of intent lah, tapi dia menyenaraikan klausa-klausa dan juga syarat-syarat utama. Jadi ini yang berlaku lah. Maksudnya pada 24 November 2025, Tan Sri Khairul Adib, Anwar Hamid dan juga Victor Chin telah dipaksa untuk menandatangani satu term sheet untuk satu perjanjian penyelesaian menyeluruh dengan geng korporat mafia. Ekoran daripada term sheet yang ditandatangani itu, Victor, Tan Sri yang sahamnya dipegang di dalam satu syarikat iaitu Sky Limit, dan juga Anwar yang sahamnya dipegang di dalam syarikat Trend Trust telah bersetuju untuk menjual semua saham-saham NextG mereka kepada korporat mafia pada harga yang ditetapkan. Sebagai timbal balik, geng korporat mafia bersetuju untuk menggunakan best efforts ataupun usaha terbaik mereka untuk bekerjasama dan menguruskan dengan pihak berkuasa untuk membatalkan pembekuan akaun-akaun dan semua tindakan siasatan di bawah PDRM dan AMLA, termasuklah untuk memastikan supaya akhirnya semua ini berakhir dengan no further action. Ya, baik. Jadi saya nak tunjukkan global stand pun letak dalam agreement. Kau ingat apa Malaysia kau? Okey ya. Jadi saya dah baca term sheet tu kan. Yalah, term sheet ini melibatkan 5 parti kan. Di satu pihak ialah penjual vendor satu ialah Sky Limit Alliance Sdn Bhd yang mempunyai 591.7 juta unit saham NextG. Vendor 2 ialah yang Sky Limit ini ialah yang dipunyai oleh Tan Sri Khairul Adib lah. Vendor kedua ialah Trend Trust Trading Sdn Bhd yang mempunyai 150 juta unit NextG Berhad. Yang ini yang dikuasai oleh Anwar Abdul Hamid lah kan. Kemudian pembelinya ialah, dia tak bagi nama ni. Ini proxy ni dua-dua ni. Seorang nama Datuk dan pembelinya itu dengan nombor kad pengenalan berakhir dengan 43. Seorang lagi yang bernama Muhammad Rifai bin Muhammad Ramli, bukan adik-beradik aku, bukan adik-beradik aku. R juga ni. Muhammad Rifai bin Muhammad Ramli, pembeli nombor 2. Saya ingat pembeli nombor 1 dan pembeli nombor 2 ini adalah proksi lah kepada kumpulan mafia korporat ini. Dia menjadi pembeli nombor 2 dengan IC-nya berakhir dengan 35, dan pihak ketiga ialah Victor Chin yang bertindak sebagai penjamin ataupun undertaker lah kan, undertaker penjamin lah, garantor kan. Yang lain panjang lah, pumpang. Jumlah saham semua keseluruhan nilai yang terbabit ialah 268 juta. Okey, untuk kita lihat perspektif, kalau kita nak faham kenapa Victor Chin sekarang ini bergalang nyawa dan juga tetap lawan, ialah dia dipaksa untuk memberikan 268 juta ringgit secara percuma. Secara percuma. 268 juta secara percuma. Kalau kita nak faham lah perspektif dia, sebab itu dia okey lah.
You nak sangat tak apalah kan. 206. So, keseluruhan nilai yang didakwa mereka telah dipaksa untuk serahkan kepada geng mafia korporat ini ialah 268 juta ringgit. Okey ya. Pumpang. Aku nak sampai kat bahagian undertaking tu. Dia panggil condition precedent. Ini pasal 8 dalam term sheet perjanjian ini kan. Kepada orang yang biasa buat perjanjian korporat lah. Malah kalau kita nak beli tanah pun, dia ada satu pasal yang bernama condition precedent. Maksudnya perjanjian itu dan juga segala transaksi yang perlu berlaku itu dia akan terbatal ataupun tak boleh berlaku sekiranya perkara-perkara yang masuk dalam condition precedent itu tidak dilaksanakan. Dalam perjanjian ni hebat tak hebatnya condition precedentnya 8 pasal 8. 8.1. Okey. On or before 30th November, pada ataupun sebelum 30 November, perjanjian ini 24 November kan? 24. Dalam masa seminggu lah maksudnya. On or before 30 November 2025. Discover New York's art scene. Book top hotels and flights at cheap rates with Agoda. Pelabur dan purchaser, pembeli, ni maksudnya geng korporat mafia ni lah akan menggunakan usaha terbaik mereka, best efforts, untuk bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa yang berkaitan untuk membatalkan tindakan PDRM dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang lain, termasuklah PDRM, SPRM, LHDN ataupun yang lain-lain yang sekarang ini sedang ada siasatan dan penguatkuasaan berterusan melibatkan vendor dan guarantor, melibatkan Tan Sri Khairul Adik, melibatkan Anwar dan melibatkan Victor. Sama ada itu adalah siasatan, dakwaan atau apa-apa dengan matlamat untuk mendapatkan satu keputusan no further action. Dengar this is the killer. Pelabur dan juga pembeli, maksudnya geng korporat mafia, akan menggunakan usaha yang terbaik mereka untuk bekerjasama dengan pejabat Perdana Menteri dan juga apa-apa agensi penguatkuasaan yang lain untuk membatalkan tindakan dan membersihkan nama vendor dan guarantor. Sepatutnya lah bila benda ni dah keluar macam ni kan. Kalau aku Anwar Ibrahim, aku buat laporan polis terus. Memang semua ni semua kena siasat terus. Menyalahgunakan nama, misrepresenting, saya tidak ada kena-mengena, gini. Aku memang marah betul lah kan. Ini mewujudkan masalah negara yang tak wujud, scammer menggunakan nama saya gini. Aku dah keluar buat perutusan khas lah. Kan. Tapi kita tunggu lah. Kan. Jadi